Menerusi Ops Series 4.0 bersepadu ini bermula dari 16 Mac hingga 5 April 2026 telah merekodkan 8,148 jumlah pemeriksaan dan menghasilkan 155 kes, iaitu 60 kes melibatkan diesel dengan nilai rampasan lebih 2.1 juta ringgit. 47 kes melibatkan petrol RON 95 dengan rampasan bernilai RM51,299. 21 kes melibatkan LPG dengan rampasan berjumlah RM37,822. 27 kes melibatkan minyak masak, gula dan juga tepung gandum. Hari ini juga satu mesyuarat susulan JTPAP telah diadakan. Antara keputusan utama mesyuarat yang telah dipersetujui termasuklah pertamanya menetapkan agensi peneraju utama bagi 3 sektor yang telah dikenal pasti yang meliputi sektor darat yang akan diterajui oleh KPDN, sektor sempadan akan diterajui oleh PDRM ataupun KDN dan sektor perairan akan diterajui oleh APMM dan kedua-dua agensi ini di bawah KDN. Mengambil tindakan tegas termasuk menggantung dan membatalkan kelulusan fleet card di bawah skim kawalan diesel bersubsidi ataupun SKDS dan subsidi diesel nelayan sekiranya berlaku penyalahgunaan. Yang ketiga, mempertingkat dan memperkukuh kawal selia ke atas aktiviti bunkering. Keempat, mewujudkan pasukan khas ataupun task force Ops Series 4.0 bersepadu bagi pertamanya Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dan yang kedua di Sarawak yang masing-masing akan dipengerusikan secara bersama oleh Setiausaha Persekutuan dan Setiausaha Kerajaan Negeri. KPDN Negeri akan menjadi sekretariat kepada kedua-dua task force ini. Task force ini akan turut melibatkan agensi-agensi di peringkat negeri yang berkenaan. Dan akhirnya memperluaskan pelaksanaan SKDS melalui penggunaan fleet card untuk sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Beberapa syur strategik hasil daripada mesyuarat ini juga akan dikemukakan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 secara berkala sebagai langkah tambahan memastikan kestabilan bekalan negara. Kerajaan hari ini amat prihatin terhadap ketidaktentuan geopolitik global, khususnya konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Kita sedar bahawa situasi ini mempunyai potensi besar untuk menjejaskan rantaian bekalan dunia serta mencetuskan ketidakstabilan harga tenaga dan juga barangan keperluan utama. Namun, saya ingin menegaskan di sini, kita telah memperkukuh kesiapsiagaan melalui langkah-langkah strategik dan bersepadu bagi memastikan keterjaminan bekalan di pasaran tempatan kekal terkawal.